Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak tunjuk satu eksperimen yang menarik. Cuba kamu semua bayangkan lilin dekat dalam gelas tu terpadam dan tiba-tiba air kat dalam gelas tu pun dia tiba-tiba naik. Macam mana air tu boleh naik ke atas dan macam mana ia boleh berlaku? Jom kita tengok. Bila api terpadam, sepatutnya semua tenang je kan? Tapi dalam eksperimen ni, bila lilin terpadam, air naik sendiri ke dalam gelas. Apa sebenarnya berlaku kat udara dalam gelas tu? Jom kita mulakan eksperimen dan cari jawapan. Langkah pertama, letakkan tray di atas meja yang rata. Langkah kedua, letakkan tisu basah di atas permukaan tray. Langkah ketiga, letakkan 3 cawan luksina di sisi tray. Langkah keempat, tuangkan air ke 3 cawan luksina tersebut. Langkah kelima, letakkan lilin di tengah-tengah dan di atas tisu basah. Langkah keenam, nyalakan lilin dengan bantuan orang dewasa. Langkah ketujuh, terbalikkan cawan luksina dan tutup lilin dengan perlahan-lahan. Tengok tu, bila lilin padam, air boleh naik ke dalam cawan. Kenapa jadi macam tu? Apabila lilin menyala, ia memanaskan udara dalam cawan. Udara panas mengembang dan keluar sedikit dari bawah cawan. Tapi bila lilin terpadam, udara itu jadi sejuk dan mengecut. Tekanan udara dalam cawan menjadi rendah. Jadi tekanan dari luar tolak air masuk ke dalam cawan. Bukan kerana disedut, tapi kerana tekanan udara di luar lebih kuat. Dan ia menjadikan tray ni tak jatuh. Dia steady je. Itulah sebabnya air boleh naik sendiri. Menarik kan? Dengan hanya tisu basah, lilin dan air, kita dah belajar tentang tekanan udara dan perubahan suhu. Sila cuba eksperimen ni di rumah. Tapi ingat ya, mesti buat bersama dengan orang dewasa. Kalau awak suka video ni, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Jumpa lagi dalam eksperimen sains yang seterusnya. Bye-bye.